Hilang kot. Okay. Pinaksai Jabatan Sultan Abdul Halim. Kita berada di Pulau Pinang. Oh. Kita berada di Simpang 4 Pulau Pinang. Okey. Simpang 4 Pulau Pinang ya. Kami dah keluar daripada Pulau Pinang pulau tu. Kami dah keluar. Woi. Travel lori tu. Perempuan perempuan. Pandai betul. Okey, ini adalah kawasan perindustrian ya. Oh, tapi saya nampak sini macam dia punya ni barulah dia punya tempat tinggal ni kan. Simpang 4 Pulau Pinang. Okey. Tempatnya nampak sangat maju. Okey, kita berada di Bagan Serai ya, Okey. Alright. Air tinggi ya tadi. Air tinggi mungkin sebab hujan kot. US kacang Dah lagi 5 jam lagi berjalan. 5 jam berjalan ya. Kita berada di Bagan Serai. Okey. Bagan Serai guys. Oh, dah pergi. Hey man. Majlis Daerah Krian. Bagan Serai Perak. Itu di Perak tu kan. Alright, stay tuned guys. Di Bagan Serai, saya suka pemandangan view sini ya. Sekolah apa tu? Sekolah SMK Abu Bakar Bakir. Saya suka ya pemandangan di sini, jalan lurus tiba-tiba hujung dia ada bukit ya. Saya sangat suka. Pemandangan yang indah okey. Sini ada macam like klinik desa Sungai Gedong. Okey. Oh, sini Sungai Gedong ya. Oh, ini depan ni Sungai Gedong. Gedong. Saya suka pemandangan macam ni. 100 km dari sini adalah Ipoh ya. Okey, ini Sungai Kurau. Entahlah. Woi, tapi tinggi lah Nur. Air dia tinggi. Nah, itulah. Nampak air dia tinggi. Tuan-tuan. Air dia tinggi, level air dia tinggi. Ini kawasan Padang ya tuan-tuan. Taman Gedung Indah. Saya suka kawasan macam ni yang menggamit kenangan bagi saya.
pemandangan yang indah. Guys, pemandangan yang indah guys. Pemandangan indah di Bagan Serai. Oke.